Jazakallah, terima kasih banyak Abang Hafiz Oh, maknanya tua dah juga Itulah, orang muda ramai kat sini Terima kasih banyak atas sokongan orang muda. Saya tengok ramai orang muda yang support Tembikai. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih. Abang doakan. Geli sikit sebut abang-abang ni sebab rasa muda lagi. Abang doakan adik-adik semua InsyaAllah sampai Tembikai satu hari nantilah. Abang doakan juga mana-mana yang belum pergi umrah dapat buat umrah. InsyaAllah dapat buat haji juga. Okey, insyaAllah kita niat sama-sama insyaAllah. Tak lama lagi insyaAllah sampai jugalah misi ini insyaAllah. Selagi sekatan kemanusiaan dia tak terbatal, insyaAllah kita akan sentiasa pergi. InsyaAllah boleh pergi sekali lah, mana tahu kan. Kali ni tak pergi, tahun depan kita pergi sekali, kita naik sekali kapal insyaAllah. Boleh ni, boleh. Jangan risau, jangan fikir sangat duit. Jangan fikir, tapi niat kena ada. Nak ikhtiar kena ada jugalah. Okey, InsyaAllah kita ni memang sama-sama lah nak solat dekat Masjidil Aqsa InsyaAllah. Bila dah terbebas, InsyaAllah kita nak solat bila Masjidil Aqsa dah bebas. Kalau tak bebas tu, kita solat maknanya dengan restu dia lah. Bukan restu dia, solat ni solat je. Cuma kalau kita pergi daripada luar, kalau orang sana memang boleh lah. Itu memang kawasan mereka kan, mereka bertahan. Sekarang kat mana sekarang? Rasanya kami di perairan tak jauh daripada Mesir lah, daripada Alexandria. Sebab kapal ni berhenti daripada semalam lagi Okey, apa yang berlaku semalam? Semalam macam biasalah, drone memang ada lah, memang sentiasa ada, tapi kami tak boleh. Saya tak sure drone kami, bukan saya lah, semua memang kita tak boleh nak pasti drone tu daripada mana, daripada negara mana. Banyak negara kat sini perairan Mediterranean ni, dan dia setakat ni belum ada drone yang bersenjata lah. Kapal banyak, Coast Guard pun banyak, kapal-kapal besar kat sini memang banyak lah. Kapal tangki ada, kapal macam kapal perang tu Coast Guard lah biasanya. Okey, masuk zon mana? Ada yang kata masuk zon kuning, ada yang kata belum masuk. Itu berdasarkan takrifan lah. Sebab kami kat sini tak ada tracker yang tunjukkan zon-zon mana kan. Tapi zon merah tu lebih kurang dalam 100 ataupun 150 batu nautikal lah. Sekarang memang jauh lagi lah. Sebenarnya kami dah boleh sampai kemarin lagi tau. Kalau buat laju lah. Sebab kapal ni memang laju, tapi dia ada beberapa sebab lah. Sebab yang saya rasa, sebab antara yang utamanya ialah sebab global flotilla masih ramai lagi yang ditahan lah. Cuma Alhamdulillah, syukur lah, rakyat Malaysia dah ada di Turki, dan hari ini insyaAllah dengarnya hari ini sampai Malaysia. Kita doakan lain yang masih ditahan lah, terutama sekali pihak penganjur, Tiago, Yasmin Achar, dan juga Greta lah. Greta masih ada lagi di penjara. Dan kita dengar cerita yang tak berapa sedap lah. Memang geram lah dengar cerita kan. Kena tarik lah, kena heret kat rambut, lepas tu kena gambar dekat bendera sewil tu. So, dan in fact rakan-rakan kita yang Malaysia pun kena juga, kena cabut tudung lah, kena tumbuk lah kat muka. Dan sahabat saya pun ada, dengarnya ada kat hospital, dirawat di hospital lah sebab kena tumbuk. Wallah alam lah, tak sure. Dan Ardel dengar ceritanya hypertension something macam tu lah. So kita doakan semuanya sihat lah, kembali sihat, dan pulang ke Malaysia dengan selamat lah. Ada yang kat hospital lagi kan, itulah. Dengar pun memang ngeri juga kan.
Kalau yang dia kata kena undress, kena bogel semua tu, memang kita orang dah expect dah. Benda tahun lepas lagi memang dah dengar cerita-cerita sebelum ni. Memang ada yang tak kena, macam Dr. Fauziah, dia orang tak suruh macam buat apa-apa kot. Tapi ada yang lain biasanya memang dia orang undress lah. Memang dia orang sengaja nak malukan peserta-peserta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.